Akak toke daun pisang bukan Baju sama dengan saya punya ni. Dari Terengganu kan? Jauh akaknya dari Terengganu ni. Lama kak mengidam nak makan king crab saya ni? Lama dah. Berapa lama? Lepas lagi. Tahun lepas datang. Tapi dah dekat setahun lah mengidam. Terengganu mana? Dungun? Marang. Oh, Marang. Baik. Saya potong kecil-kecil jadi ramai-ramai boleh makan Ya, orang Terengganu. Kita bagi akak rasa dulu. Akak ambil, pegang dua-dua. Pegang. Bawakan. Okey, ni yang kuning. Oh, tengok. Marang Terengganu. Macam mana pergi dia kak? Jauh boleh pergi. Sedap. Okey. Nah, abang rasa dulu bang. Ni tengah panas-panas ni bang. Jangan lepaskan peluang. Special ini hari akak punya. Saya potongkan. Tengok abang. Nanti tengok abang makan tengok sikit. Kenyap mata sikit bang. Tu tengok. Bismillah. Sedap dah Tebal. Pasal tengah panas-panas ni. Ni saya potongkan sikit lagi lah. Jadi senang nak makan. Special tu ni. Special. Jauh ke pasar. Sebab untuk pengetahuan semua, selama saya berniaga dekat sini, daun pisang akak ni supply kat saya Tengok baju dia hijau. Bang, ini sedap bang. Abang jangan tak rasa bang. Ni bang, bahagian apa? Oh, bahagian badan dia sedap ni. Oh, memang ini. Berbaloi. Ini tengok ini bahagian badan dia sedap ni. Dalam lorak kita. Lorak ganu lah. Jom pakak-pakak mari dekat nasi lemak lobster JB. Baik. Terbaik orang Ganu. Sedap dah Sedap dah. Baik. Terima kasih. Jumpa makan. Baik. Terima kasih banyak. Untuk king crab yang macam akak ni makan 598. Apa khabar bang? Alhamdulillah baik. Namanya siapa? Hatta Kabong. Dari mana? Hatta dari Belitung. Bangka Belitung. Berapa jam kemari bang? Harus transit pesawat. Berapa pesawat? Belitung Jakarta Singapura. Singapura kat sini. Jauh sekali bang Untuk kepiting Alaska. Luar biasa. Rasanya enak ya bang. Baik. Terima kasih Besar. Bangka Belitung. Indonesia. Baik, terima kasih bang. Baik. Ini saya punya restoran bahagian luar. Okey guys. Okey, kita tengok pemandangan hadapan. Kalau yang mana nak datang, korang jangan lupa waste nasi lemak lobster JB. Dan kita nak ucapkan